Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pernah tak tuan-tuan puan-puan dengar mati serentak? Mati serentak ni teruk tak? Kalau ayah mati, kita sedih. Kalau satu rumah kosong, mati satu family, lagi sedih tak? Faham nah? Mati serentak ni dia tergambar, contoh dia perang. Macam satu bangunan tinggi, macam kat Palestin, Gaza tu, Israel bom, bukan satu keluarga, ramai keluarga yang mati. Tu mati serentak. Kejadian bas Terengganu ke Upsi, accident, mati 15 orang. Tu mati serentak. Sebelum ni pernah dengar tak? Di Johor mati satu keluarga serentak. Di Terengganu juga pernah mati serentak. Yang paling hampir kejadian dengan kita, mati lemas di Sungai Korok 6 hari bulan Julai, hari Ahad pertama bulan lepas. Mati serentak 6 orang. Ayah dengan mak tu kira suami isteri lah, dan anak 4 orang. Yang selamat anak yang umur 12 tahun tu. Itu semua mati serentak. Naik kapal terbang, terhempas, mati serentak. Naik heli, ingat tak? Heli jatuh. Datuk Dr. Jamuddin Jarjis naik heli jatuh. Tu mati serentak. Satu lagi pernah dengar tak? Tak jauh dengan Shah Alam apa? Alminia apa? Yang tu kapal terbang kan? Jatuh. Dan yang ada seorang tu dia duk bawa nila Grab orang sidam. Tu mati serentak. Bahkan pernah dengar tak kejadian yang tu juga di Ruat. Pernah dengar tak Ruat Ian? Sepi tanah kuburan, sepupu saya meninggal, depa abang. Tu hak yang jatuh mati ramai-ramai tu. Hak tentera udara tu. Tu semua mati serentak. Mati serentak dia ada dua pecahan. Yang pertama, mati serentak yang tak ada kaitan antara A, B, C, D, E, F, G. Tak ada kaitan. Contoh dia, ramai-ramai pelajar tingkatan 6 buat rombongan pergi berkelah. Accident, mati serentak. Yang tu tak ada kaitan. Sebab antara mati dengan yang mati ni tak ada kaitan. Juga yang pelajar UPSI 15 orang tu mati tak ada kaitan. Yang tajuk saya bincang malam ni, mati serentak yang ada kaitan, macam kereta yang masuk dalam terusan ayat tu, mati 6 orang. Nah, isteri umur 31, suami umur 32. Ada yang umur 9, ada umur 8, ada yang umur 6 bulan pun ada. Yang 6 bulan tu lahir kembang, tapi mati dulu seorang, kemudian 6 bulan kemudian mati pula seorang. Itu 6 orang.
Jadi kejadian mati serentak ni, mati 6 orang, kita kira 6 kali. Kenapa kira 6 kali? Yang suami tu mati, dia tak tinggal isteri. Sedangkan kita kata kan, yang ni suami, yang ni isteri kan. Tapi Raib dia tak tengok yang tu. Suami ni mati, dia tak tinggal isteri. Alasan isteri mati sama dengan dia. Isteri mati, tinggal suami. Tak kira. Sebab suami tak dapat. Faraid ni dia bincang bahasa pusaka. Dan mak dengan ayah suami isteri mati tu, 4 orang anak dia pun dikira tak ada. Dia mati serentak ni nak beritahu. Bila berlaku kematian serentak, 6 orang mati, kita kira 6 kali berasingan. Tapi kalau 6 orang mati tak serentak, selepas minit seorang, lepas 5 minit seorang, campur-campur 6 orang. Yang tu mati tak serentak, saya tak bincang malam ni. Baik, supaya kita nampak kes tu, tuan-tuan tengok atas kita jimat masa. Yang ni kemalangan berlaku 29 hari bulan Jun. Ni bulan Ogos kan. Kejadian ni berlaku 29 hari bulan Jun 2023. Hari Selasa. Jenazah disolat dan dikebumikan hari Rabu malam Khamis di tanah perkuburan Masjid Parit Panjang. Pernah dengar tak? Masjid Parit Panjang dekat Rombak tu. Jadi yang meninggal tu siapa dia? Orang yang memang saya kenal. Sebab 2 orang dalam kes di sini ni, salah seorang adalah anak murid saya. Cuba tengok bagi nampak. Cari saat dulu Rosnah. Jumpa tak Rosnah? Rosnah. Cerita macam ni lah. Rosnah, Kamilah, Izham, Arwah, Aisyah Rumaisa. Mereka semua 4 orang ni. Mereka semua naik 6 orang. Campur dengan Izzuddin, Alwa Uria. 6 orang naik kereta Beza kala biru. Beza, bila sebut Beza dia ingat kat Khairul Amin lah kan. Khairul Amin kan pakai kereta biasa saja walaupun dia kaya raya. Baik dengar elok nah. Kamilah dia baru lepas cuti bersalin. Jadi hari dia mati tu, hari pertama dia masuk kerja. Dia peguam, ngaji dengan saya guaman syar'i dan jadi peguam dah. Jadi peguam muda nama Kamilah ni, dia dengan suami dia bawa kereta pergi Parit Buntak, kerja di sana. Petang pergi ke Junjung Pulau Pinang, ambil adik bongsu dia nama Muhammad Izzuddin. Kira-kira ayah sibuk, sebab ambil. Macam saya lah, anak saya yang sulung, banyak duk suruh dia lah ambil adik bagai-bagai sebab tak dan. Kalau dulu anak kecil lagi, dan tak dan memang kita lah. Tapi lah bila anak besar, kalau tak dan, anak. Jadi naik kereta, di hadapan tu Izham dan Muhammad Izzuddin. Muhammad Izzuddin ni dengan Izham, abang ipar dengan adik ipar. Izzuddin adalah anak bongsu. Jadi Izham kursi depan, Izzuddin kursi depan. Izzuddin pegang Nur Aisyah Rumaisa. Kursi belakang siapa naik? Kamilah, Rosnah dan juga Arwah Ulia. Kursi belakang 3, kursi depan 3. Yang mati semua yang kursi belakang. Yang depan mati driver. Jadi jawapan dia, Kamilah tu isteri mati. Dia tinggal suami. Dalam faraid, dia mati, dia tak ada suami. Nampak ada hukum dia? Izham mati, dia ada isteri. Dalam bab faraid, Izham mati, dia tak tinggal isteri. Boleh faham tak? Sebab syarat nak dapat pusaka, yang nak dapat tu mesti hidup sekejap.
semasa tuan pusaka mati. Kena hidup juga sekejap. Boleh faham tak? Satu saat pun tak apa. Kalau boleh, pernah tengok tak macam lumba lari? Lumba lari hak 100 meter tu, dia kira tak saat? Hak 100 meter kira saat tak? Kira. Bukan takkan saat. Saat tu pun dia ada perpuluhan lagi. Dia punya bergerak tu kita dah tengok. Dan tengok tak? Tak dan. Tapi kalau lumba lari 1 kilometer, saat dia tak kira. Faham tak? Kadang-kadang tu, pernah tengok ada hak lari banyak meter tu. Sampai hak nak buat satu, dia hampir potong hak nak buat menghabis. Dia faham tak? Hak nak buat satu tu, dia pusing sampai dia nak potong pula. Nak pusing orang satu pusingan. Tu nah. Okey, jadi jawapan dia, Rosnah ni masa dia mati, Kamilah mati juga. Jadi Kamilah tak masuk dalam senarai waris Rosnah. Lagi, masa Kamilah mati, Izham mati juga. Jadi Izham tak dapat pusaka Kamilah. Lagi sambung, masa Kamilah mati, arwah Ulia umur 2 bulan mati juga. Jadi semua yang mati serentak tak saling mempusakai. Boleh faham? Saya buat misal lagi senang nah. Baik. Saya tak tahu sini ke mana. Sini rata-rata makan lemang ke makan ketupat? Raya. Ketupat. Bila buat ketupat ni kena cari deng ketupat lah. Orang kampung deng ketupat dia tak beli. Dia buat apa? Dia pergi cari. Dia pergi cari. Tadi saya tengok dalam Facebook. Di Kelantan, dia jual buah apa? Buah setui. Setui kecil sikit kan? Buah setui. Tahu setui? Dia buang kulit. Dia potong-potong dengan pisau. Dia buah kuah, buah apa, sangkur bagai-bagai. Allahu Rabbi, sebiji RM28. Padahal buah tu masam. Peniaga dia kata lah masam-masam manis. Abang lah masam. Masam-masam manis. Faham tak ni? Macam kita lah. Hitam ke manis? Hitam ke putih? Hitam manis. Macam tu lah. Faham tak? Orang jual buah limau, manis tak? Manis-manis masam. Dia nak buah juga manis-manis tu. Jadi nak abangnya, kalau nak sambut raya, biasanya ayah akan suruh anak sulung pergi cari daun palas kan? Pergi cari daun palas. Katalah cari 28 Ramadan. 28 Ramadan. Hak yang tadi saya abang tu, aksiden 29 Jun tu, hari Selasa, kita raya hari Khamis. Raya Haji hari Khamis. Maknanya, kematian berlaku hari Selasa, raya hari Khamis. Hampir-hampir nak sambut raya dah. Itulah satu-satunya kematian yang saya pergi masjid 2 kali. Kali pertama saya pergi, lepas abad pukul 6, jenazah tak sampai. Jadi waktu isyak masuk, saya pergi pula lagi sekali sebab yang ni anak murid special. Anak murid ni kalau tak pernah ponting kelas, kita teringat tak? Kalau kaki ponting, tengok pun tak mau. Saya kalau pelajar tak ponting kelas, saya ram mereka ni, hang kena dapat A+. Tapi kalau pelajar rajin ponting, tak lulus pun tak apa. Jenis macam tu. Kita kan rasa geram. Ni pelajar ni tak pernah ponting kelas dan selalu mengaji duduk betul-betul depan hidung saya. Faham tak? Sampai kita nak menguap pun dia akan nampak lah kalau mulut tak tutup. Nampak tak? Api. Jadi ni cerita dia, bila yang mati ni nama Rosnah, dia tinggal suami nama Ali. Ali tu dapat sebab Ali hidup. Ali hidup. Macam hak daun palas tadi lah. Abang pergi cari daun palas.
Tak balik. Pi 28 Ramadan. Hari raya pun tak balik. Agak-agak pergi mana? Tak rimau makan ke? Ke rimau ligan, sini panggil ligan tak ligan. Kejap dia naik pokok tak hati turun. Tah ke mana ke? Akhirnya ayah jatuh sakit, mati. Faham? Selang 2 minggu, orang jumpa mayat atas pokok. Faham tak ni? Maka mayat tu bila kita tengok dengan ayah mati, tanya doktor, siapa mati dulu, siapa mati kemudian? Kalau doktor kata ayah mati dulu, anak mati kemudian, sebab hak atas ni baru mati ya ni. Dalil dia badan baru bengkak. Ayah mati pagi tadi ke apa ke? Faham tak ni? Jadi kalau ayah tu mati kemudian, anak ni mati dulu, ayah dapat. Kalau ayah dikatakan mati pagi raya, anak mati selang 3 hari baru mati. Sebab yang saya baca, kita tak boleh tinggal makan 3 hari. 3 hari tinggal makan, mati. Faham tak? Jadi yang tu kena beritahu lah. Tengok bawah, Ali dapat 1/4, anak-anak perhabis kita ringkaskan, itu pembahagian pusaka 4-1-3. 3 tak boleh nak bahagi dengan 13. Kenapa 13? Anak ada 10 orang aja. Sebab anak lelaki 3 sama dengan 6, perempuan tu dengan 7. Jadi 7 capak 6, 13. Ni saya nak tanya, kalau kat sekolah, kan, kita sebagai guru besar ke pengetua, bila perkenal diri, anak ada 11, orang tengok, tu 2 ramainya. Kalau 2, 3, tak ada masalah apa-apa lah. Tapi kalau belah-belah, hang pakai kereta apa? Masa kecil muat, bila besar tak muat. Contoh halus saya sebut, jiran sebelah rumah saya, okey, lama dah, Lutfi kenal lah. Mak dia menikah umur 13. Anak ada 19. 10 lelaki, 9 perempuan. 9 lelaki, 9 perempuan. Sebab hak bongsu mati dah. Jadi bila bahagi gitulah. F adalah keputusan mahkamah. 5-2 tu bahagian saham. Kemudian isteri dapat 13. Suami dapat 13. Anak lelaki 6. Nampak tak? Anak lelaki dapat kurang daripada ayah. Kenapa kurang? Sebab anak ramai, ayah dia tak kongsi. Anak kongsi. Duit tinggal tak banyak. RM15,000. Okey. Masa saya kira jadual ni, upah haji 2,500 tolak lah. Upah haji adalah upah haji sebenar. Jangan bayar 2,500. Abang kat waris upah haji 3,000. Yang ni dia tipu. Jangan tipu lah abang, betul-betul lah. Abang betul-betul. Contoh macam ni lah. Upah haji kalau standard 3,000, kita kena baik dengan orang buat upah haji, dia bagi diskaun tak? Bagi diskaun tak? Contoh upah haji buat dekat menantu, mesti dia bagi diskaun. Maka kena tulis upah haji sebenar, tak boleh duk pergi reka-reka. Maka selesai dia 12,500, suami dapat 3,000 lebih, anak lelaki 1,000 lebih, perempuan tak sampai 1,000. Dah selesai dah. Kalau masing-masing kata ambil kat ayah lah, silakan lah. Tapi ayah jangan tanya. Faham tak? Ayah janganlah tanya. Tanya tau tanya. Macam mana ni? Hampa nak ke pusaka mak hampa ni ke apa nak bagi kat aku? Kan faham tak? Janganlah tanya. Kalau tanya anak kata apa? Dia kata memang kami nak bagi kat ayah pun. Dalam kereta bunyi tak? Abang bagus no, bagi kat ayah no. Cari malu tak bagi kat ayah. Faham tak ni? Kita naik kereta baru. Kan?
Hak yang lain naik kereta buruk pun bagi ke ayah, kita naik kereta baru tak bagi ke ayah, orang kata kita mampu. Jadi hasilnya kesimpulan dia, anak laki-laki lebih pada anak perempuan, tetapi anak-anak semua kurang daripada ayah. Ayah tu suami lah. Faraid yang kena beritahu, kita kena sebut hubungan yang hidup dengan si mati. Jangan sebut hubungan kita sesama kita. Kalau sebut juga, jam. Faham tak jam? Jangan tak sebut. Abang kena, saya anak si mati. Saya isteri si mati. Jangan pergi kata, ayah mati tinggal mak. Mak tu siapa dia? Bila sebut mak, saya akan kira mak pada ayah. Kena abang macam tu. Kalau ayah, ayah. Mak, isteri. Nah, Wallahualam.